Ada dari segi perbuatan ataupun perkataan. Sekarang ni Ustaz dah ajar antum ada tasbih tertentu, bacaan tertentu, yang tu tambah. Itu maknanya ilmu kita bertambah. Taklah kita baca yang lama je berpuluh-puluh tahun. Ada tak tu? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada tak? Sami Allahu liman hamidah dulu this. Lepas tu Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Mungkin nak sunah wan tu. Ada tak? Terima. Sunah wan. Allah, jangan ni. Ni. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a zuhra. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ikut. Ada Aisyah lagi buat. Tak ada. Kani orang sidang 3 bulan nak tanya lagi. Sunawan. Mil'ul ardi mil'ul samawati. Mil'ul ard. Allahumma rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard. Ada lagi yang tak ada keyboard Arab ni. Ini saya nak pinjam telefon dia. Mana yang tak ada keyboard Arab ni, kita nak ambil telefon dia. Wa mil'ul. Kau apa? Aku ke sini. Hah? Kau apa ke sana? Ada meja. Buka. Ada. Ada. Apa tadi hadis dia? Darjat hadis. Tengok dah. Sahih. Muslim. Sahih. Asyik masuk. Tak ada ibu orang je lah. Macam mana sih? Kau tak masuk marah. Semua diam. Kejap dulu. Tak ada. Macam mana sih? Shelling je lah. Masuk. Kita grup ya. Filter dia ambil yang sebenarnya saja kan. Ambil yang sahihah dulu. Sahihah Bukhari Muslim. Al-hadis sahihah, mana hadis-hadis yang sahih. Kalau tak filter dia, ujung tu dengan filter tu. Kalau tak filter dia akan keluar banyak lah. Kalau kita ambil al-hadis itu sahihah, maknanya dia akan pegang kita hadis yang sahih saja. Kalau kita ambil as-sahihah, berarti Bukhari dan Muslim. Shelling. Shelling. Sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 200. Data 67.
بعد ركوع Bisanadin la ba'sa bihi. Sanad la ba'sa bihi. Bila sanad la ba'sa bihi itu maksudnya sanad Hamdal Atas. Selepas apa? Selepas? daripada Ummu Salamah, siapakah Ummu Salamah? Ba'da. Isteri Nabi sallallahu alaihi Sudah. wasallam. Selepas apa? Alhamdulillah. Orang. Alhamdulillah atas ni apa? Qala lahu Nabi ya rahmatullah. Lepas tu orang yang tak bersin. Oh bersin. Masya Allah ibadah. Ada ala hada Wah, berapa aku kena yang orang yang ini orang yang tahu 19 kelebihan. Bawah 19. Ya. Halaman 269. Inna salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Muqtas mukhtalafun fiha. Al-Imam Abu Musa Al-Madini ta'ifah dari ulama kata istihbab. Maknanya Jadi 19 kelebihan tadi. 19 darajah. digalakkan. Kama sabaqa fi kalam Ibn Qayyim. Pada sebut dalam kalam Ibn Qayyim. Maksudnya az-ziyadah fi lafzi talbiyah. 29. Tambahan dalam lafaz talbiyah. Itu talbiyah. Labbaik Allah. Jadi kalau ada labbaik wa rahmatullahi wa barakatuh. Talbiyah. Ada tambahan. Itu cuma kita ni haji pun belum pergi ataupun kalau nak pergi haji mungkin lambat lagi. Kita tak apa faham sangat contoh ni. Tapi yang ni penting 271. 71 pula. 271 ziyadah lafaz ziyadah. Yang ni amalan kita hari-hari. Kita menambah lafaz sayyidina dalam selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara asasnya dalam hadis langsung tak ada sayyidina. Tak ada. Dalam tasyahud tu selawat Ibrahimiyah kan. Allahumma shalli ala Muhammad terus tak ada sayyidina langsung. Tak ada. Langsung tak ada. Kita bercari dalam hadis. Semua riwayat. Sekarang ni kita rata-ratanya kita menambah sayyidina tu. Cuma cara ustaz pula ni cara ustaz. Cara ustaz kalau luar semayang ustaz sayyidina. Kalau dalam semayang tak sayyidina. Cara ustaz. Kalau orang tanya, kenapa ustaz baca? Ustaz ikut hadis. Tapi ustaz tak kata baca sayyidina itu salah. Kalau luar solat ada sayyidina. Dalam fatwa Jordan mengatakan orang yang menambah sayyidina hujahnya ialah sayyidina itu satu sapaan hormat lah. Macam kita panggil tuan macam tu. Kalau kita pada orang yang dihormati, kita pun tak panggil namanya terus, betul tak? Ada sapaan hormat untuk orang tu, gelaran je lah. Kalau pada orang biasa pun ada gelaran hormat, apatah lagi Nabi SAW, maka tambah sayyidina. Bagi orang yang tak beramal pula, jawapannya ikut hadis. Ikut hadis. Ini pada pandangan ustaz. Dan ustaz amal. Sebab ibadat bersifat tauqifi. Tauqifi ni maknanya dia ada penambahan. Dia ada penambahan pada tempat yang selagi sirah tu ada, kita ambil sirah tu. Kecuali dalam doa kunut. Kunut kan ada Allahumma mansur ikhwan muslimin fi Gaza, fi Filastin. Tapi namun yang kunut kan dia ada pelbagai bacaan. Namun bagi yang diam, rukuk, sujud, bacaannya dah tertentu lah. Kalau ikut dalam fatwa Jordan, Sama tak ada. Mana? Rumit. Madi ada. Madi ada. Tak ada. Aku ke Madi pukul 9.30. Tidur balik ke bangun balik. Boleh lihat di sini tak bagi link. Ini fatwa Jordan. Fatwanya ialah ziyadah lafaz sayyidina
selawat kepada Nabi SAW ketika dalam tasyahud. Nabi SAW sendiri pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Darul Iftah. Boleh tak sana dalam sunnah wan tu cuba tak ada tu. Ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu satu kampung yang dulu telefon dulu susah, sekarang orang dulu telefon. Dulu telefon langsung jalan. Dulu mula pergi dulu. Sekarang ni kalau dulu mampu. Ambil dah tu. Jadi maksud hadis tu, aku inilah Sayyid. Sayyid ni maksudnya ketua lah. Aku ialah ketua kepada manusia. Walad Adam tu manusia, ya. Wala fakhr, tapi aku bukan nak berbangga, kata Nabi SAW. Jadi baginda sendiri telah mengaku bahawa baginda tu ialah Sayyid. Maka sesuailah disebut Sayyidina itu dalam semua tempat, sama ada solat maupun luar solat. Jadi Ustaz punya cadangan, Ustaz nasihatkan antum. Kalau antum mengajar besok pada masyarakat, pada murid, pada pelajar sekolah ke apa, ikut teks tu. Dalam teks tu ada Sayyidina, ente ajar je. Tak payah cakap yang masa kita bincangkan ni. Dia poning dia semayang pun sebaik, ya. Yang kita pula kita pergi bahaskan bab Sayyidina tak Sayyidina ni, jadi tak sampai tahap dia belum sampai. Tapi untuk amalan kita terpulang, ya. Kata Imam Ramli, bila sebut Imam Ramli bererti mazhab Syafi'i. Jadi Ibnu Hajar dengan Imam Ramli ini ulama yang popular dalam mazhab Syafi'i. Macam Imam Nawawi jugalah, Sebelum pada tu, zahaba jam'un min a'immatil Hanafiyah, Syafi'iyah fil mu'taman indahum bil istihbab ziyadah sayyidina fil adhan wa tasyahhud wa ghairihima. Dia kata, wa man lam yaqul bi istihbab dzalika lam yaqul bi butlanil adhan aw salati aw tasyahhud. Ni kata Imam Ramli, afdalnya sebut siyadah tasyahud fi solat, kama qala Ibnu Zahirah wa saraha bihi jam'un. Dia kata, qala Ali wa saraha al-Hanafiyah bi istihbab ziyadah lafaz siyadah fi salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Muhammad al-Din nadbu siyadah lianna ziyadah ikhbar bil waqi' ainu sulukil adab. Apa saya sebut tadi, sulukil adab itu kira kesopanan kita dalam menyebut seorang insan yang agung seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, menambah siyadah itu tidak salah, tapi kalau kita tak tambah, berpegang pada hadis. Ya? Berpegang pada hadis. Yang saya sebut tadi, Ustaz tak sebut Sayyidina dalam solat, tapi luar sebut. Yang kita nak hari Jumaat digalakkan banyak selawat kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dalam sembahyang memang Ustaz tak baca. Untuk antum nak amal terpulang, tapi nak ajar pada orang ikut teks. Jangan kita ragu-ragukan orang dengan berbagai-bagai pandangan, ya? Baik. Hukmu iltizam adat muayyan. Okey. Ni ada nota tak 273? Ada nota yang ringkas tak bagi tu lah. Semalam ada tak nota ni? Halaman 273. Tak ada. Semalam sampai 272 je. Ada. Dia sampai berapa? 277. Nota yang saya bagi tu pelajar sekalian, nota tu bukanlah begitu lengkap, tetapi boleh membantu. Ya. Antum ada tasawur am lah, ada gambaran umum terhadap apa topik dibincangkan. Bukan semua subjek ada macam ni pun. Ya, biasanya kita buat sendiri je. Ya. Tapi saya fikir
Telah memula itu kelas online, entah pun tak tahu pukul belajar, ada yang tertidur lah. Yang ustaz-ustaz maaf terlajak manjang je. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak pelajar pula. Tak apalah, ni ustaz nak kodok yang terlajak tu. Yang terlajak tu. Tapi buat. Tapi nota tu bukanlah begitu lengkap. Tak lengkap memang kena baca, tapi kurang-kurangnya boleh membantu. Tapi jangan tak banding-banding pula dengan subjek lain. Tak, ni pendekatan masing-masing. Setiap guru ni ada pendekatan dia. Okay. Dia secara asasnya belajar universiti tak sama dengan belajar sekolah. Sekolah tulis okey salin ya. Kita salin. Okey habis. Padam. Suruh pada kita padam. Pelajarlah padam. Okey cikgu tulis lagi. Tu sekolah. Universiti ni mandiri, sendiri ya. Nota sendiri, tugasan sendiri. Kalau kita nak lebih kena usaha lebih. Tapi apa yang saya buat tu, saya kata bukanlah begitu detail, tapi sekurang-kurangnya boleh bantu. Entah ada tasawur am jadilah. Tapi pada kita tak tahu langsung, dulu belajar masuk kelas ustaz, dia kata ustaz, sebenarnya apa yang ustaz ajar tu saya blur je kata. Dia sebut ustaz blur perkataan tu dia sebut. Dia blur. Dan separuh saya pun cakap. Mungkin kes tu agak terpencil, tapi rupanya ada pelajar segan nak cakap, dia tak faham tu. Dia kata pelajar perempuan dia pun dah, tapi dah ke tahun yang lain lah. Yang pertama, iltizam adat muayyan. Pergi pandai-pandai bubuh, bahasa kampung ni, pandai-pandai bubuh bilangan sendiri ya. Yang pertama dia kata, ay yakuna zalika, kena boleh jadi ini sebab nazar. Dia bernazar setiap hari nak tasbih berapa? 1000 tasbihah. Berapa ribu tu? 1000 kali dia kata. Nak tak nak dia kena wafak lah. Kena sempurnakan. Dan nazar okay. Bukan nazar kereta tau ni. Ini nazar Nazar kalau dah sebut dia tak boleh bosan. Dia macam lafaz apa Azwan? Macam taklik. Dia macam taklik juga. Taklik kalau dah sebut dia tak boleh patah balik dah. Dah sebut depan juru nikah kan. Lafaz biasa kan tak sebut taklik tu. Jika saya apa ada kan. Dia buat dah sebut tu. Sebenarnya saya berlaku ni. Dia tak nak baca taklik tu. Dia tak boleh konstan lagi dah. Dia dah sebut tu ke jalan dia. Nazar pun sama. Sebab tu sebelum nazar bagi ingat betul apa yang kita nak sebut. Nazar kalau lintah di hati dia tak boleh nazar. Lintah di hati je dia nak tak ada. Lafaz. Sekiranya nazar tak disempurnakan, gagal disempurnakan, dia dah usaha-usaha tak boleh, kena tebuslah. Macam sumpah juga. Hadis kafaratun nazri kafaratul yamin. Kafarah yamin dengan kafarah nazar sama. Ma'ita'am 10 masakin atau kiswatuhum atau tahrir al-qabah. Itu ada. Kalau tak boleh sempurnakan. Kalau tak bayar juga kira dosalah. Sebab nazar adalah satu janji yang dibuat kepada Allah Ta'ala yang asalnya benda tu bukan wajib. Macam sembahyang Zuhur wajib kan, sembahyang Jumaat. Aku nazar sembahyang Jumaat. Memang kena pergi sembahyang Jumaat. Macam ni kan 1000 kali tasbih satu hari, benda tu asalnya tak ada pun. Namanya iltizam adat muayyan ya. Kata maka dia kata yajibul wafa'u bihi, wajib sempurnakan. Sebab apa? Perkara tu nazru ta'ah. Itu kira benda yang boleh mentaati Allah Azza wa Jalla. Ingat tak saya sebut dalam kuliah minggu lepas? Orang nazar otak kepala. Itu kira kurbah ke tak kurbah? Tak ada kurbah. Dia bukan ta'ah di situ. Kecuali kalau balik dah tahallul ke apa, yang ni botak lain ya. Ni je saja ya. Apa-apa sekiranya apa kata ni yang botak kepala. Itu boleh botak kepala tapi yang itu tak ada kurbah lah. Kurbah tu maknanya mendekatkan diri. Sebab tu sabda Nabi SAW, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, nak dia mentaatinya. Dia kata. Yang kedua tatawuk. Dia kata. Yang pertama tu bila nazar wajib lah. Yang kedua tatawuk. Wa idza sabata istihbab aw jawazu ziyadah 'ala al-'adad al-mashru', fa inal iltizam mustahab. Dia kata. Iltizamul mustahab. Maksudnya situ iltizam. Mana iltizam itu terjemah apa? Konsisten apa dia? Melazimi perkara yang mustahab, hukumnya mustahab juga. Contoh dia kata, selagi mana dia tidak mengiktikadkan bahawa adat tu termasuk dalam sunnah ataupun iktikad, ataupun dia percaya bahawa kalau buat adat yang tertentu itu
dapat pahala yang tertentu. Okey. Ahaduhuma contoh belakang 274. Apa nak ambil ni? Ahaduhuma, thanihuma. Wasani, ambil satu contoh lah cukup kita boleh baca lagi situ. Inna mudawimal khairi mulazimun lil khidmah fa ka'annahu taraddad ila bab at-ta'ah kull waqt fala yunsa min al-birri li taraddudihi wa laysa kaman lazama al-bab yawman da'iman thumma qata'a shahran kamilan. Allah Ta'ala mencela perbuatan orang yang dia melazimi satu perbuatan baik, lepas tu dia tinggalkan. Jadi kalau perbuatan baik sekali pun mustahab, maka mustahab kita teruskan. Contohnya lah, orang itu hari Jumaat aja dia baca surah Al-Kahfi. Benda tu mustahab kan? Mudawamah tu maknanya kita buat ni hukumnya mustahab. Tapi elok baca lah, bagi Ustaz lah. Kalau bagi Ustaz baca surah Al-Kahfi ke. Tadi ada pelajaran Ustaz. Ustaz, betul ke hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ni doa untuk anda kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla? Jawapannya betul. Memang dalam surah At-Taubah ada ayat tu penghujung, dan dalam hadis pun ada. Setiap pagi baca 7 kali. Setiap pagi baca 7 kali hasbi Allah tu. Boleh tak baca lebih? Boleh, macam semalam kita bincang lah. Tapi kalau baca lebih, tak dapat ke ganjaran tu? Dapat, 7 tu dah termasuk kan? Jadi pada pandangan Ustaz, ya. Sebelum kita nak buang masa ke arah yang lain-lain, kita pastikan yang patut-patut kita buat ni kita buat dulu. Contoh lah, yang macam kita bangun pagi kan. Bangun pagi, bukan bangun pagi, orang bangun saja pagi. Saya kelas 8 pagi, bangun pagi dah. Nak lagi pun nak sembahyang subuh, betul tak? Bangun sembahyang subuh, ada orang bangun subuh tengok telefon dulu. Lama tu tengok telefon ni. Ada setengah jam saya baring je gitu. Cuba kita fikir, ada amalan yang khusus yang patut kita buat pada masa tu. Baca doa bangun tidur. Lepas tu baca tu surah Ali Imran 101 sampai 200. Ali Imran 200 je ayatnya. Dia mula daripada inna fi khalqis samawati wal ard sampailah ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Bukan 10 ayat kan? Itu memang sunnah. Jadi sebelum kita habiskan masa kita sampai baring tu, kita ingat, aku tak buat lagi sunnah. Jadi kita akan rasa masa kita lebih berharga lah. Demikian juga sebelum tidur sama juga, okay? Ada orang baca surah Al-Mulk. Sebenarnya ada 3-4 surah yang sunat Nabi SAW baca. Digalakkan kita supaya baca sebelum tidur ni. Jadi masyarakat amal surah Al-Mulk, okeylah ambil satu. Sebenarnya surah Sajadah pun masuk dalam sunnah juga. Surah Al-Imran Tanzil tu masuk dalam sunnah baca sebelum tidur. Tapi orang tak amalkan sangat. Dia lebih suka surah Al-Mulk. Saya rasa kalau surah Al-Imran Sajadah ni baca setiap malam, ramai imam subuh Jumaat tak dapat jadi imam. Dia masalah tak dapat imam subuh Jumaat tu pasal dia tak hafal surah Sajadah. Sajadah ada, surah Sajadah tu. Sajadah. Banyaklah contoh ni tengok ya. Minal amsilah iltizam a'dad muayyanah wal mudawamah 'alaiha. Ada bilangan tertentu dan mudawamah tu kita buatlah. Contohnya sebelah kiri tengok ya. Wa kana tabi'i itu maknanya kan dia tabi'in tabi'in kan. Tabi'i itu maknanya tabi' itulah, bukan tabi'in tu. Tabi'in lepas tabi'in. Seorang tabi'i namanya Khalid bin Ma'dan. Dia setiap hari bertasbih 40,000 tasbihah. Berapa tu? 40,000. 40,000 kali. Subhanallah. Wa huwa hadha qad hadda law liwurdihi min tasbih adadan wal tazamahu. Apa makna? Dalam hadis bilangan tu tak ada. Tapi dia sendiri yang melazimi bacaan tersebut untuk diri dia. Inilah cara yang diambil oleh banyak guru tarikat ataupun banyak tarikat buat macam ni.
Kalau kita masuk dalam tarikat tertentu, dan nama yang tarikat yang saya sebut semalam lah, Syaziliyah, Ahmadiyah, memang antara ciri tarikat ialah akan beri zikir-zikir untuk diamal. Ada setengah orang tak setuju dalam hadis, tak ada pun jadi tak apalah, tak payah masuk tarikat macam tu. Dalam tarikat memang ada amalan ni. Contoh Ahmadiyah, satu hari Al-Latif 3,000 contohlah. Itu dah kira memang dalam hadis, bukan dah kira, memang dalam hadis memang tak ada sebut pun. Tapi boleh ke tidak? Jawapannya boleh lah. Iltizam adat muayyan ni, dia kata. Tengok ni, waqala anhu az-Zahabi faqihun kabir thabata, dia kata muhib mukhlis yuqal kana yusabbih fil yaumi 40,000 tasbihah, 40,000 kali. Ada tabi macam tu. Kata wa kana wirid Yaqub mutawwi'i, qiraah dia baca surah Ikhlas 31,000 marrah. Berapa tu? 31,000. 31,000 kali baca. 31,000 kali baca satu hari lagi ni. Walam yungkir ahlul ilm zalika minhu. Tak ada siapa yang bantah pun perbuatan ni. Banyak lagi, Wirid al-Imam Abil Qasim Junaid 30,000 tasbihah, 30,000 tasbih, 300 rakaat. Berapa tu? 300 rakaat. 300 rakaat. Rakaat 300. Dia kata. Wa takallama ala tariqati sufiyah. Aku saya sebut tadi lah. Takallama ala tariqah sufiyah. Banyak tarikat ni amalan diambil oleh tarikat. Kalau tak buat tak apalah. Tapi kalau dah masuk tarikat tu, kita akan rasa nak buat. Cuma jangan kita, dia punya ganjaran-ganjaran ni, kalau ada dalam hadis kita ambil, tapi usahlah mereka-reka ganjaran sendiri. Tapi kita boleh sebut ganjaran sendiri tu maknanya yang kata siapa yang baca ni dia akan mendapat tempat di syurga apa tu. Tapi kalau kita kata siapa yang banyak akan baca tasbih, mudah-mudahan Allah akan melepas daripada kesusahan, yang tu okey. Kan beza. Ni kena baca ni gitu. Siapa baca dapat syurga Firdaus lah besok tu. Yang tu kalau tak sebut dah hadis tak usah sebut lah. Punca munculnya hadis maudhu' macam tu lah. Nak galak orang beramal, dia reka-reka lah. Dia reka ni, dia tak reka saja, dia nak ganjaran tu. Orang nak ganjaran kan, tarikh dan tarhib. Galakkan ancaman, orang kalau galakkan mesti orang nak habuan tu. Tapi kalau tak ada tak usah sebut. Dia katakan mudah-mudahan hati kita lapang, ayat kesempitan kita diluaskan, yang tu okey. Sebab memang kita nak kesempitan kita diluaskan pun, betul tak? Kalau menjanjikan yang janji yang macam tadi, samalah macam hadis maudhu' sembahyang tarawih tu. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, pernah baca tak? Malam keempat main tarawih seperti Nabi Musa melawan Firaun, dia kata. Malam kedua, wah, mesti okey ni, kata. Jadi masyarakat pun pergi 4 kali tarawih dah kira okey dah. Sebab malam pertama dapat pahala 1 haji, malam kedua dapat pahala 10 kali umrah, malam ketiga lawan Nabi Musa lawan Firaun, aku 4 kali tarawih tu kali. Itu pun tak larat makanan, dia kata. Padahal hadis tu maudhu' semua. Maudhu' semua 1 sampai 30 tu tak tahu daripada mana datang. Semua tu maudhu'. Dulu ada orang baca kat surau tu, kat surau dia bacanya. Kelebihan tarawih malam ke-13. Daripada tak siapa-siapa lah dia kata, dikatakan bahawa daripada. Dan banyak juga nisbah pada Sayyidina Ali. Yang kedua hadis maudhu' yang azab semayang tu. Pernah baca tak azab semayang? 3 ketika apa, dia ada 15 ke 18. Pernah baca tak azab ni akan semayang? Cuba tengok dalam Google. Ya. Yang meninggalkan solat asar kenapa? Bukan. Dia macam Azab. itu maknanya azab ni akan semayang. Ada poster itu. Ada kan? Ada saat tu, saat. Dulu selama aku sekolah macam tu, tinggalkan solat asar seperti berzina ibu sendiri. Yang tu pernah dengar. Dia tak tahu. Tak ada azab pun. Okey lah, aku tak semayang. Tak ada azab. Tak boleh lah. Itu memang dosa tak semayang ni. Tapi usah mengada-ngadakan security tu. Sebab ada ganjaran maupun hukuman ni terus dalam hukuman kan. Ada poster ni sebab tengok masjid boleh tampal kan. Ni ke 6 ketika masih hidup, 6 kita akan meninggal ni. Ya kot. Berarti jadi AJK Indah. Tu lah Indonesia.
Tapi tulisannya macam Malaysia. Kondisi, okey kondisi. Bukanlah Indon, berarti kondisi. tak, tinggal sembahyang tu okey. Jangan kata macam tu. Tinggal sembahyang sebab ganjaran hukuman ni memang kita nak bergantung pada hadis. Maknanya pada dalil. Pada dalil ataupun nas lah. Kalau tak ada usah reka. Siapa yang tak datang kelas Ahlussunnah wal Jamaah dan Ahlul Bid'ah, dia akan diazab dalam kubur dia. Azab kubur tu memang ada. Kubur tu memang ada. Siapa yang meniaga ketika kelas belajar. Mauduk. Legend. ada. Aziyadah fil fi'il pula. Saya ingat ni habis dah Maksud Robek ni. Ni tambah perbuatan pula ya. Tambah bilangan, tambah kata-kata, tambah ungkapan, tambah ni perbuatan ya. Yang pertama dia kata iqdam al ihdas qabla al ilm min al fa'il hal yuqiduhu nabi SAW ala ma aqdama alaihi am la. Dia boleh berlaku. Yang pertama perbuatan baharu ni dibuat. Dia kata qabla al ilm. Dia tak tahu pun si pelaku tu al fa'il tu mana pelaku, bukan fa'il maf'ul bih. Kita ingat ini macam masyarakat akademik masyarakat apa? Pelaku. Ada je tak lah. Ni al fa'il tu maknanya pelaku tu, pembuat tu. Dia pun dia kata qabla al-ilm, dia pun tak tahu bahawa Nabi SAW aku ke tak aku perbuatan ni, ataupun dia buat ke tak buat. Yang kedua, adamu ingkar an-Nabi SAW alaihim fima fa'alu. Nabi SAW tidak membantah perbuatan yang telah mereka lakukan. Atau wa adamu man'ihim, Nabi juga tidak melarang apa yang baginda laku, apa yang sahabat buat. Sama dia buat, dia tak tahu. Screen Yang record kedua, sambil Nabi tak bantah. voice Nabi record. SAW punya prinsip, kalau benda salah mesti bagi dia bantah. Dia tak yang kita kan elak sebelah mata elak Nabi elak. Nabi tetap balik baginda tengok salah bantah. Tegang macam tu. Macam nak sebutlah yang sahabat sembahyang 2 rakaat lepas subuh tu. Okey. Apa hadisnya? Ustaz bagi lagi. Ustaz tak bagi lagi. Hadis solat sunat selepas solat subuh. Selepas solat subuh. Barang siapa yang bertanya kelulusan tempat dah lulus ke belum selepas sehari pun. Dah lulus dah. Dah lulus dah. Dia bagi email je. Aku tak rasa email. Datang ada makan-makan. Apa dia? Raya. Aku datang lah. Jom kelas. Kau buat lah. 23 April kan? 23 April. Betul lah. Minggu depan. Mana hadis tu Rabu. Yelah memulakan kau buat 18 hari ni kan. Hari ni aku ada open house lain sebenarnya. Aku tak tanya mesti. Ya, aku buat 18 lah awal. Kan ada 18. Ya, patut kita buat hari ni. Patut kita buat malam ni. Mana dia? Boleh. Oh. Masuk Kena matan ni. Okey. Cak ramai. Innaha sunnatul fajri. Apa dia? Ya, kau cak Innaha maintain. sunnatul fajri. Hazim aku semalam kau asyik. Kata-kata saya tak boleh. Masukkan matan ni. Innaha Jumpa tak? sunnatul Innaha sunnah. sunnatul fajri. Baik. Bilal radhiyallahu anhu, Bilal sahabat Nabi, Bilal radhiyallahu anhu, ahdatha Bilal salah ba'da kulli wudu. Setiap kali berwudu, Bilal bin Rabah melakukan solat sunat. Kata ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala
inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajr. Bilal berkata, Nabi SAW berkata kepada Bilal ketika salatul fajr, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu lil Islam. Amiltahu fa ini sami'tu tuf na'alaika baina yaday fil jannah baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tahur ma katabali an usalliya. Jadi Bilal bin Rabah ini ringkasnya banyak melakukan sembahyang lepas saja berwuduk, dia melakukan sembahyang sunat. Jadi perbuatan itu Bilal buat sebelum Nabi SAW beritahu benda tu boleh buat. Buat dulu barulah kata qabla an ya'lam, sebelum beliau mengetahui hal yuqirruhun Nabi SAW amla, baginda setuju ke tak setuju perbuatan ni, kata. Yang kedua, as-sahabi, ada sahabat yang dia iltizam melazimi baca surah Al-Ikhlas dalam semayangnya, kata. Ada seorang lelaki daripada Ansar, dia menjadi imam di Masjid Quba, ya. Setiap kali dia baca kullama ftataha surah dia baca je surah iftataha qul huwallahu ahad hatta yufrigha minha, sampai habis. Lepas tu baju thumma yaqra suratan ukhra ma'aha, bawah dia baca surah yang lain. Wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'atin, dia buat tiap rakaat, dia kata. Fakallamahu ashabuhu, tanya dia, pasal apa buat macam ni? Dia kata. Dia buat dulu. Betul perbuatan ini, bagi dia tanya kepada dia, ditanya kepada sahabat tadi, kenapa buat macam ni? Bila kau semayang aja kau selalu baca surah Al-Ikhlas. Semayang je surah Al-Ikhlas. Dia kata inni uhibbuha. Dia kata sebab saya suka surah Al-Ikhlas tu, maksudnya tu surah Al-Ikhlas ni kandungannya kandungan tauhid. Dia kata dia suka. Faqala hubbuka iyyaha, disebabkan kau sayang, suka membaca surah Al-Ikhlas, sebabkan tujuan kau baca itu ialah sebab kau suka surah ni, maka engkau akan dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya dia buat dulu. Kita pun tentu juga, kita pun surah syurga kita ni. Tapi sebab uhibbuha tu, sebab apa? Nak cepat. Tu qul huwallah panjang je. Sampai qul huwallah. Inna a'tayna. Qul huwallah inna a'tayna ya. Wal asri kan? Lam yakunil ladzina kafaru, setahun sekali tak baca. Wa duha ada sikit lah, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setahun sekali pun tak ada baca, tidak. Lam yakunil ladzina kafaru, itu pun ada. Qul huwallah, tu memang favorite, ya. Tapi sebab kita punya favorite tu bukan sebab kita inni uhibbuha tu. Kita sebab nak cepat kan lain. Ikhlas ni. Kita buat tu sebab bukan bukan beza kita dengan sahabat. Tapi boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Cuma kita ni Quran ni bukan surah Ikhlas saja, betul tak? Banyak lagi surah yang boleh dibaca. Jadi kita kena tukar-tukar lah. Ni ada sahabi, dia beristihad sendiri, taksis. Dia mengkhususkan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah. Tahu ruqyah? Jampi lah, dia kata. Ni dia baca. Kita ni ringkasnya ialah ada orang dipatuk binatang berbisa. Batuk berbisa. Jadi ditawarkanlah dia apa, di ruqyahkan. Antara dia baca ialah surah Al-Fatihah tu. Wa yaqra alhamdulillahirabbil alamin. Fa ka'annama nashata min iqal. Sihat dah dengan izin Allah. Dia kata faqala allazi raqa, berkatalah orang yang mengubat tu, la taf'alu hatta na'tiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat lagi sampai kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kita sebut dekat baginda apa yang kita buat, supaya baginda dah dapat menilailah perbuatan kita ni. Dia kata, faqala wa may yudrika annaha ruqyah. Macam kau beritahu tu ruqyah? Dia kata, qad usib dah, betul dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, betul lah cara kamu tu. Dia kata Nabi SAW pun ketawa. Fadhahika Rasulullah SAW. Jadi baginda akui perbuatan tersebut. Hari ni pun kita dengar orang ruqyah kan, dia ada baca
surah-surah yang tertentu lah daripada Al-Quran. Tapi pastikan bacaan tu jangan lari daripada apa yang terdapat dalam. Kalau Quran, dulu ada orang cerita kepada Ustaz, dia kata, Ustaz pernah pergi tak rumah apa tu? Dia sebut nama bomoh tu lah. Apa pula? Dia kata, saya dengar dia tu baca Fatihah tapi terbalik Fatihahnya. Terbalik Ustaz. Tapi sembuh. Sembuh. Yang pergi tu sembuh. Tapi Fatihah terbalik. Tak salah. Itu semua bid'ah semua. Ataupun menyeru-nyeru. Tahu menyeru-nyeru? Panggil tuk itulah, tuk inilah, macam-macam. Itu pun bid'ah juga. Tapi kalau kita susun bacaan ni, kita tengok dalam Darus Syifa kan, ada baca lau anzalna hadzal Quran. Lepas tu ada baca dia kalau yang surah tu lau anzalna, lepas tu kemudian waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, ataupun wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Ayatnya itulah dibaca. Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Pada pandangan Ustaz boleh lah. Sebab selagi mana bacaan tu betul dan diambil daripada Al-Quran, dan kita mengiktikad bahawa penyembuh sebenar ialah Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang tak setuju. Dia kata Nabi SAW taklah jampi pun baca bacaan seperti ini. Itu pulang lah. Daripada inilah daripada baca yang bukan-bukan, baiklah baca yang Al-Quran, sah-sah ayat Quran, betul tak? Kalau baca hadis, baca dia, tapi hadis kurang sikit lah. Baca biasanya Quran lah. Orang berubat ataupun Darul Syifa ni 3 kul tak lagi. Sentiasa ada 3 kul. Ayat kursi, kurang apa ayat kursi akan ada. Ni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berijtihad takhsis ruqyah, dia kata. Okay. Abu Bakar radhiyallahu anhu pula yuhdithu jam'al Quran. Sayyidina Abu Bakar pula buat perkara baharu, inovasinya iaitu menghimpunkan Al-Quran. Ni kisah ni dah masyhur lah, maknanya sebut dah. Quran asalnya tidak disatukan, akhirnya dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pula apa dia? Iaitu 20 rakaat. 20 rakaat. Yusalli bihim 20 rakaat. Jadi kata inna amra Umar bi an takuna tarawih 20 rakaah qad rawahu Malik fil Muwatta. Tengok bawah tu. 285 bawah. Rupanya 20 rakaat tarawih ni ada dalam Imam Malik dalam Muwatta, Imam Tirmizi dalam Sunan, Abdul Razak dalam Musannafnya, dia kata. Jadi 20 rakaat tu ada dalilnya. Dekat Malaysia ni ada beberapa cara, beberapa bilangan lah main tarawih ni. Ada yang 20. Ada yang berapa? 8. Lagi? Ada yang 10. 10 ni lagi 9. Saya ada 10 ni. 10 3. 10 campur 3. 3 tu witir. Sebenarnya semua tu boleh. Semua 10 boleh, 8 boleh, 20 boleh. Yang tak bolehnya ialah yang tak boleh berani. Yang tak bolehnya ialah kita pergi 20, 8 kita cabut. Jadi ada orang dia pergi 20. Pergi 20 je tahu surau tu memang 20. 20 dia pergi. 8 dia witir sendiri. Kat belakang. Lepas tu dia mori sendiri pula. Mori pun sendiri. Orang tak mori lagi, dia mori dah. Kita aku dah witir dah, kira selamat dah. Dia pun witir. Itu pun tak bagus juga. Sebab ada hadis menyebut, tengok dalam Sunnah Wan hadis tu, man qama ma'al imami hatta yansarif. Boleh kan? Tadi jumpa tak hadis tu? Yang lepas sembahyang subuh tak ada. Tak jumpa matan dia. Yang ni cari ni pula. Man shalla ma'al imami hatta yansarif. Man shalla ma'al imam hatta yansarif. Cari tadi ni. Man shalla ma'al imami hatta yansarif. Jadi apa? Dah masuk dalam ni. Ibu dah masuk dalam grup. Sama tu. Cari dia matan dulu.
kutiba lahu qiyamul lailah. Ini tak ada manja. Ya. Tak ada manja. Alah mangkau mama imam hatta yang sore. Dah. Satu tu banyak. Koma lah. Ambil asal satu. Apa yang Ustaz suruh filter tu mana? Sunnah wan. Jadi man koma Yang tadi yang Ini suruh. Maksudnya syarah hadis tu ialah koma tu bukan berdiri tau. Koma tu maknanya siapa yang berdirikan bayang tarawih ataupun dengan imam hatta yang sarif sampai imam tu selesai. Diberi kepadanya pahala ajru qiyamil lailatin kan? Padanya pahala beribadah ataupun qiyam satu malam. Jadi orang yang dia tarawih dan witir bersama imam sampai habis imam tu witir, dia dapatlah pahala tu. Pahala bangun satu malam tu. Dia dah kata rugi ni. Jadi kita ni kaedahnya kalau kita pergi tempat tu 8, tunggu 8 orang tak balik awal dah kan dah. 8 ni boleh tunggu. Ke 8 4 balik dah. Oh. Kalau 8 4 balik dah tu memang pasang malih tu ya. Kalau 20 balik 8 yang ni ramai tapi rugi lah. Rugi lah tu. Dia ada juga dekat asrama pun ada macam ni. Dekat asrama pun ada. Ya. Bila dia mula-mula 8 biasa asrama tak sampai 20, 8 je kan. 8. Sebab nak pergi prep kan. 8 tu lepas tu witir 3 kan. Dia tak witir sama imam ni. Dia duduk je. Ni apa tak witir? Oh tu. Tengah malam witir tengah malam. Konon dah padahal membutuh terlajak tak ada dia tengah malam dia. Malam Sabtu witir malam tak ada dah. Sahur pun sebaik bangun. Jadi kalau kat asrama yang tak bosit semua kena sembahyang. Saya tak kira kau nak bangun malam terus semua mesti main witir dengan imam. Yang akal macam tak ni. Ini Ali bin Abi Talib yahuddu qiyam Ramadan 20 rakaah. Kata Ali amara rajulan, Sayyidina Ali menyuruh seorang lelaki semayang bersamanya Ramadan 20 rakaat. Seterusnya ni semua cerita sembahyang tarawih ni. Semua cerita pasal sembahyang tarawih. Osman radhiyallahu anhu pula membuat perkara baharu, iaitu azan yang kedua hari Jumaat. Azan yang kedua hari Jumaat, halaman 288. Ni dalam nota ada? Tak ada. 288 ni iaitu Sayyidina Osman asalnya Jumaat ni satu kali azan dia. Satu kali azan saja. Tapi Sayyidina Osman radhiyallahu anhu buat azan yang kedua. Innal azan yaumal jumu'ah kana awwaluhu hina yajlis al-imam, ketika imam duduk. Yaumul jumu'ah alal mimbar. Tu asal azan asalnya, imam duduk atas mimbar zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Pada zaman khalifah Sayyidina Osman orang semakin ramai. Tu orang makin ramai. Maka Sayyidina Osman menyuruh supaya Jumaat ni azan bil azan, iaitu fa'adzina bihi al-zawra fathabat al-amru ala dhalika. Maka sebabkan bilangan penduduk yang makin ramai, maka azan 2 kali. Dia sampai hari ni buat azan 2 kali. Namun ada juga masjid yang azan sekali ada. Pernah pergi tak masjid tu? Azan Ustaz ada pergi masjid tu? Dia sekali azan. Imam naik mimbar, Assalamualaikum, dia tak ada innallah semua tak ada. Assalamualaikum, duduk, azan. Itulah sekali. Tak ada lagi azan lagi dah. Maknanya kalau cara macam tu pun betul lah. Cumanya apa? Kalau kita jadi pengurusi masjid, tak salah kita buat perangai pula. Sekejap saya nak buat pembaharuan di masjid ni. Terima kasih kerana mentik saya jadi pengurusi masjid ya. Ataupun dulu panggil Nazir kan. Mulai hari ni Jumaat sekali azan je. Ikut zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai 2 bulan jadi pengurusi masjid dah campak datang kamu. Tak payahlah kita buat yang baharu begitu. Dia dah amalkan 2 tu, kita buatlah 2. Amma adhanul awwal yaumul jumu'ah fala a'lam khilafan. Tak ada, kita kata tak ada, memang tak ada khilaf. Dia kata Osman awwal man dhalika fa'ala dhalika wa amara bihi. Okey.
Kata Imam Abu Bakar Munzir, Amaru Uthman bin Affan radhiyallahu anhu lamma kathuran nas. Bila ramai sangat orang, tu yang tambah nidak ni. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, kullu ma lam yakun fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam yusamma bid'ah. Kata Ibnu Hajar, setiap perkara yang tak buat pada zaman Nabi sallallahu namanya bid'ah. Kata lakin minha ma yakunu hasanan. Tapi daripada hasan bid'ah tu ada yang hasan, ada yang baik, ada yang khilaf, kata. Jadi kita lihat di sini bahawa Uthman ahdathahu li'ilamin nas bidukhuli waqti salah. Uthman buat macam ni nak beritahu orang supaya masuknya waktu semayang, dikiaskan kepada baki-baki semayang selebihnya semayang yang lain, ya. Wal jum'ah masyru'un fiha al-adhan fil jumlah wa bidha faraqat salatul Eid wal istisqa wa ghairuhuma min as-salawat allati lam yushra' al-adhan laha aslan. Jadi Jumaat masyru' ada azan. Tapi sebab Jumaat kira sembahyang orang berkumpul ramai kan. Tapi sembahyang raya jangan pula kita pergi buat azan pula. Tapi juga tadi la yushra', tak ada azan. Asalnya memang tak ada azan. Sembahyang raya bukan kata azan, iqamah pun tak ada. Iqamah pun tak ada sembahyang raya ni. Tapi ustaz pernah pergi surau, ada iqamah surau tu. Saya ingat dia tersyasyul lah. Siapa yang kan kita sembahyang raya setahun 2 kali je kan. Ada. Ada sekali satu tempat tu sebuah masjid. Masjid tu ustaz tak pernah baca khutbah pun situ. Dia jemput ustaz jadi raya, ya? Raya aktif ada abang gitulah. Ya. Ustaz imam, ustaz khatib. Itulah tu. Masa kita nak Bukan orang balik. saf, katakan Orang balik. saf dan Allahu Akbar. Lupa ustaz dia kata. Dia kata. So, kita sebab tegur lah. Sebab ustaz masa tu. Tak lagi. Tapi kalau kita tak jemput sebagai tak lagi. takkan kita nak bangun pula. Satu Irfan tak ada. Ustaz Fazli dah 1/5. Padahal kita nak bercakap, dah kita seorang je bangun ke depan. Dah kita cakap, tu nampak macam mana? Kita beritahu lah, saya tak tahu tak buat lagi. Tapi yang kes yang kedua tu sebab ustaz masa tu memang ustaz imamnya. Ustaz depan muazzin ni, ustaz sini, muazzin sini, jadi ustaz sempat lah tahu. Oh, ada ustaz. Main raya jangan main, tahun 2 kali je. Itu yang takbir 7 kali 5 kali lupa tu. Ada imam nak saya nak beritahu ya. Kaifiat sembahyang raya ni. Yang pertama, niat. Niat usolli sunatan. Yang kedua kaifiat pula. Yang pertama takbir 7 kali, tak termasuk takbiratul ihram. Takbir Allahu Akbar, takbir dan takbir baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya. Faham semua? Insya-Allah, insya-Allah. Usolli Allahu Akbar. Fatihah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru cakap tadi dah. Dah dia taklimat. Yang briefing orang dia. Tak dia juga yang baca. Dah tahun 2 kali je. Dah berlaku pun. Dah berlaku, ya. Makmum belakang ni pula. Imam ni apa pula ni kita salah ni. Subhanallah. Jadi dalam hal ni makmum sebut subhanallah tu batal sembahyang. Batal sembahyang lah sebab tasbih bukan pada tempatnya. Kalau imam tu pula dia dah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil subhanallah. Allahu Akbar. Ghostan ni. Dengan imam-imam batal sekali. Batal juga sebab dah masuk kepada yang rukun, patah balik sunat. Kalau batalkan Jadi solat, kalau dia terlupa, langsung jalan je. Subhanallah tak subhanallah. batalkan solat balik. Jadi lah. Nak surah balik. Apa 2 orang belakang kan tu kecoh nanti kan. Yang kedua masuk sinar harian sama juga. Sebuah masjid dia dapati apa dia kata ni. Meripit solat. Mengulang Cara ni solat. kita kena faham lah. Kalau dah terlupa terus je terus. Terus. Yang kedua buat 5 dah. Tak cukup 12. Tapi tak apalah. Sah juga sah. Raya baru ni dah macam tu lah. Ada berlaku dah. Dah tempat saya. Lepas tu subhanallah lah belakang. Tak ada. Imam tu Terus dia Al-Fatihah, lepas tu dia teringat terus takbir. lain tempat. Macam sama macam Ustaz Contoh. cerita. Kan? Kita Batal ambil solat. sunnah jemaah ahli bid'ah tak ambil. Tak tahu dah.
Nasib baik kau ambil sekarang. Kalau ambil hari tu Soalan saya, Raya Raya pun sunat kan. Bukan sunat tu maknanya boleh kita remeh-remehkan. Tapi berarti kiranya wang sempurna untuk sunat hari raya lah. Kita nak qada sembahyang raya pun kan. kau dah. Kan dah laku ni. Sekarang ni ada imam macam ni pula. Okey, betul. Okey. Betulkan saf, rapatkan saf, penuhkan saf di hadapan dan sila matikan telefon bimbit. Allahu akbar. Telefon dia mati dulu. Pernah dia cakap saya mati. Ustaz pun ada sembahyang macam tu. Ada sembahyang imam telefon bimbit dia bunyi. Tapi dia biar aje. Kalau ikut ustaz betul kan mati kan. Kalau ikut ustaz Tak siapa nak matikan, tekan ni je. Ada yang saya buta. dia tak kena batal lagi tu. Tapi jangan aktif lah. Kalau kita banyak sangat pergerakan ni. Kita kan boleh gabung switch tu kan. Mana kita jadi kan. Lekos sendiri kita tahu lah. Dia kan telefon pinjam tahu. Jadi turun sendiri. Subhanallah. Jangan biarkan bunyi. Ada tu tipiahnya pula bunyi. Lagu raya pula tu. Satu rakaat bunyi terus lagu raya. Bunyi kan apa? Baik-baik rahim. Bunyi kat mikrofon. Ni lagu telefon ni tak nak pesan. Satu kampung dengar. Lagu telefon tak ada ni kena ada yang lagu telefon ni biarlah sesuai dengan latar belakang kita punya Islam. Faham maksud Ustaz kan? Kalau tak ada ringtone yang biasa je lah, biasa-biasa yang tak ada lagu tu. Kalau nak lagu biarlah yang sesuai dengan kita, tapi jangan ambil ayat Quran. Ayat Quran jangan ambil. Sebab nanti ia akan dipotong. Bukan pada wakaf, tak bukan pada tempatnya. Kotai. Kita ayat Quran lah, tak perlu ayat Quran. Kalau zikir tu boleh. Dia ayat Quran tak usah ambil, tapi ringtone ni pilihlah yang sesuai dengan latar belakang penjara Islam. Janganlah hantar ambil Siti Nurhaliza. Apa lagu raya Siti Nurhaliza tu? Cindai. Itulah. Cindai. Nanti orang dengar kurang manis lah. Lashkar. Ataupun tak payah ringtone lagu dah, tak payah ringtone biasa je. Tapi tak payah ringtone langsung, bergegar. Bergegar ni baik kan, kadang bos sini kan. Allah bismillah. Tinggal sikit jantung lah. Kalau kita jadi imam, telefon kan imam di bilik dia kan. Ni pun bulan bilik tu kan, bilik imam tu. Selamat di situ. Tak salah kita buat sembahyang ni. Takut terlupa tutup. Memang kacau dia kan. Tinggalkan di bilik imam tu, lepas sembahyang baru ambil. Kalau kita imam yang dilantik lah. Tapi kalau imam yang tafadhal ni memang imam tu telefon dalam poket lah. Dia imam tafadhal tu kan. Dia tengok tafadhal semua FI semua. Tafadhal semua main kata tafadhal je. Pandai pula dia cakap Arab tu, dalam kelas tak cakap Arab. Dalam kelas tak bunyi Arabnya, bila imam je bunyi Arabnya. Tafadhal hayya. Dah ya. Kembali ke depan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.